Bateri starter kereta memanglah rechargeable, tapi dia tak tahan macam bateri EV Tesla. Starter bateri untuk nak startkan kereta, EV bateri untuk nak gerakkan kereta. Bateri kereta ni dia tak tunggu kita ready. Hari ni elok, esok terus tak boleh start. Tak macam EV macam Tesla Electrica. Low bateri, kita boleh pergi charge kat charging station. Macam jenis bateri kering ni, lemah sikit, try start, klik-klik, tak boleh hidup. Mai dengar tip cara nak check kekuatan bateri kereta. Yang pertama, kalau macam bateri yang ada indikator ni, yang sini ada hijau, insyaAllah elok lagi. Yang kedua, dari segi umur, apabila macam contoh bateri ni tahun 2022, sekarang dah 2026, standby lah tukar yang baru. Yang ketiga, untuk lebih tepat, kita ukur dia punya CCA dekat bateri. Guna bateri tester. Contoh macam bateri kereta ni, cara kita nak ukur guna bateri tester. Bateri kereta ni dia menggunakan CCA 420. Apa itu CCA? Cold Cranking Amp. 420, testing 37%. Recommend replace. So untuk kes ni nak guna boleh dan sangat recommend tukar. Kalau jalan tiba-tiba esok bateri habis, kan dah nak kena breakdown tepi jalan. So tunggu apa lagi? Hampa jangan tunggu kereta hampa mati tengah jalan. Mai check bateri kat Ashraf.